Pernah tengok filem Pirates of the Caribbean? Ingat watak nama Barbossa tu, lanun tua jahat yang lawan Jack Sparrow? Ramai tak tahu. Nama tu sebenarnya diinspirasi daripada seorang tokoh sebenar dalam sejarah Islam. Tapi dia bukan lanun. Dia penjaga lautan Uthmaniyah, seorang wira laut yang digeruni kuasa-kuasa Eropah. Nama dia Khairuddin Barbarossa. Dilahirkan di Pulau Lesbos masa tu bawah pemerintahan Empayar Uthmaniyah. Dia dan abangnya Aruj dulu pelaut biasa. Tapi bila mereka tengok umat Islam Andalusia diburu, dibunuh dan dihalau selepas kejatuhan Granada, mereka nekat untuk melawan semula. Mereka belayar ke pantai Spanyol, selamatkan pelarian Islam yang dikejar tentera Kristian dan bawa mereka ke Afrika Utara, ke Algiers, Eropah, panggil mereka lanun. Tapi bagi dunia Islam, mereka wira laut. Mereka pertahankan umat yang tak bersenjata, lawan kuasa besar yang menindas. Aruj gugur dalam pertempuran dan Khairuddin teruskan perjuangan abangnya. Keberaniannya menarik perhatian Sultan Uthmaniyah di Istanbul. Dia diangkat jadi Laksamana Laut Uthmaniyah, pangkat tertinggi dalam armada, dengan ratusan kapal di bawah arahannya. Laut Mediterranean berubah menjadi kubu Islam. Setiap kali kapal Spanyol atau Venice muncul, mereka tahu siapa yang menunggu di seberang sana, Barbarossa. Di bawah kepimpinannya, Empayar Uthmaniyah bukan saja berkuasa di darat, tapi juga menguasai laut. Dari Algiers sampai ke Istanbul, namanya disebut dengan penuh hormat. Tapi di mata musuh, dia mimpi ngeri setiap pelaut Eropah. Yang menarik, perkataan Barbarossa datang dari bahasa Itali, maksudnya janggut merah. Tapi bila Hollywood cipta watak dalam Pirates of the Caribbean, mereka ambil nama tu, ubah jadi Hector Barbossa dan jadikan dia lanun jahat. Padahal dalam sejarah sebenar Barbarossa bukan lanun. Dia penjaga lautan Islam. Dia pelindung umat, pelaut yang mempertahankan kehormatan di tengah ombak. Kadang-kadang, sejarah ditulis semula. Wira sebenar dijadikan penjahat. Dan penjahat diceritakan sebagai wira Khairuddin Barbarossa mungkin tak sepopular Jack Sparrow. Tapi kisah dia jauh lebih benar dan jauh lebih hebat. Kalau kau suka kisah sejarah macam ni, jangan lupa follow, like dan share supaya lebih ramai tahu siapa wira sebenar di sebalik nama Barbarossa.